kan, jangan. Assalamualaikum. Alright geng. Aku sampai dekat spot ni pukul 7 tadi geng. Demi mencari ikan haruan lah. Sebabnya sebelum ni parit ni masuk air masin, jadi keadaan parit ni berubah. So hari ni geng dengan perasaan yang tak berapa confident lah, sebab tapi nak juga mencari ikan. So aku cubalah juga turun ke spot, tengok mana spot yang aku nampak dah semakin okey macam ni. Sebab ada hujan tu hari, aku nampaklah teratai ni mula hijau balik. So nampak ada pemulihan lah dekat spot tu geng. Tapi tanpa sangka-sangka aku first class dekat sini geng. Strike terus. Alhamdulillah, saiz pun not bad. Ni dia ikannya geng. Boleh tahan besar juga, alhamdulillah. So strike tu meyakinkan aku lah, sebab kadar air kat sini dah berubah daripada masin kepada asal lah. So alhamdulillah geng, aku ada strike ni, ada strike seko. Dan juga aku baru je strike lagi seko geng. Nanti korang tengok lah. Padu geng, memang padu. Saiz padu, tak adalah saiz mega kan, tapi saiz yang puas hati lah. Saiz puas hati, alhamdulillah. Ada juga rezeki aku, strike kedua. Sekarang ni pun dah nak waktu maghrib. So mungkin setakat tu je lah kot. Ni dia geng, ni je ikan ni. Ok geng, so korang layan lah aksi strike aku dengan pakai SP pink petang ni dekat spot ni geng. So pada yang menonton, aku cakap ribuan terima kasih. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe. Korang stay tune geng, jom sembat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada rezeki aku adalah ikan haruan makan. Tu je. Oh, betul lah dia. Alhamdulillah, first class. Agak besar juga ni. Weh, kenapa dia macam tu? Terbelit kat teratai. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Strike pertama aku petang ni. Alhamdulillah. Rezeki aku geng. Alhamdulillah. Lucut kat mulut, lucut kat tebing. Allah Akbar. Alhamdulillah. Rezeki pertama petang ni. Sabar, kotor tu. Rezeki pertama pakai SP. Saya selok tapau pukul 7. Alhamdulillah. Okay, ada harapan ni spot ni. Boleh cari lagi. Alhamdulillah. Alright geng, first cast dekat lubuk ni geng. Ada rezeki aku mencakuk haruan. Itu pun sampai tebing. Dia lucut. Saiz not bad, saiz tapau. Kita pucuk lagi geng. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 7. Ada sikit je masa lagi. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Kot lalu lagi depan muka. Kesingap. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Try ni.
Bismillah. Oh. Oh. Oi. Kenapa kan? Oh. Oi. Oi. Oi, haruan ke? Oi. Macam tadi dia makan. Haruan lah. Alhamdulillah saiz pula tu. Hui. Alhamdulillah. Padu lah geng. Besar. Terkejut aku. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Syukur. Okey geng, alhamdulillah, masya-Allah. Syukur rezeki. Saiz dia pun geng. Mantap lah kata orang tu. Padu 700 gram dalam tangan lah. Aku yakin insya-Allah 700 gram ada. Mantap. Hari ni dapat 2 ekor. Sekian lama aku tak menyambat. Tak adalah lama sangat. Tapi sebabkan spot aku ni berubah pada air tawar kepada air masin. Lepas tu elok balik sekarang dah. Alhamdulillah ada haruannya geng. Buka lah. Apa kepayah penuh. Okey, alhamdulillah, syukur. Padu. Geng, aku nak try sambung sikit lagi. Ada masa ni. So, kalau ada strike adalah. Kalau tak ada, aku balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. 2-3 minit, 2-3 kali baling. Dekat tepi tu tadi aku baling. Dia terus ngap. Tak tunggu masa. Sembat terus. Buih pun tak ada. Tak kojot aku. Okey lah, itulah namanya rezeki. Alhamdulillah. Alright geng, alhamdulillah, syukur. Aku pun puas hati dengan hasil hari ni geng. Walaupun tak banyak tapi cukup 2 ekor yang saiz-saiz yang memuaskan hati geng. Saiz sidaman lah kata orang. Syukur jugalah rezeki aku dekat spot ni petang ni ada. Air yang dah masuk air masin tempoh hari kembali tawar. Aku harap spot ni terus pulih lah. Spot ni padu geng dulu geng. Spot ni padu. Dulu banyak aku berasak arwah kat sini. Tapi bila ada masuk air masin, itulah jadi kurang padu lah. Sebab arwah dia tak tahan ikan air masin kan. Jadi geng, aku pun nak balik waktu maghrib. So pada menonton terima kasih. Yang belum subscribe, mohon kasih subscribe. Azan dah. Okeylah, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom sembat. Mantap.